Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi insya-Allah sambung kita pada perbahasan al-ilmu. Kata musannif rahimahullahu taala, sifat yang ke-9 ialah al-ilmu. Terjemah yang masyhur di tempat kita lah. Nah, kita terjemah dia dengan petahu. Maka Allah Ta'ala ni wajib kita beriman dengan dia tu bersifat dengan sifat ilmu, sifat petahu. Wajib kita beriman. Tulis itu sikit. Wajib atas tiap-tiap mukallaf. Yakin di dalam hatinya dengan sepenuh yakin bahawa Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu. Bahawa Allah Ta'ala itu ada sifat ilmu. Artinya petahu. Mustahil bagi Allah itu lawan kepada ilmu. Dan iaitu ialah jahil. Dan perkara yang ada pada makna jahil. Seperti zan, syak, waham, lalai, lupa, koma situ, termasuk di dalam perkara yang mustahil juga bagi Allah ilmu kasbi dan ilmu wahbi. Ilmu tasawuri dan ilmu tasdiki. Kerana semua ini adalah ilmu yang hadis, yang hanya akan ada pada selain daripada Allah Ta'ala. Allah yang bersifat dengan ilmu ini mengetahui sekalian perkara. Dengan terperinci. Tanpa terdahulu tidak tahu. Dengan cara yang sebenar. Sama ada perkara itu wajibat atau mustahilat atau jaizat.
Habis itu. Boleh dah? Allah Subhanahu wa taala wajib ada sifat ilmu. Apa terjemahan sifat ilmu? Sifat petahu. Allah Ta'ala wajib ada sifat petahu. Allah Ta'ala yang bersifat dengan sifat petahu ni, Allah Ta'ala mengetahui segala sekalian perkara. Maka faham di sini, bila Allah Ta'ala tu tadi bersifat dengan petahu dan dengan dia Allah Ta'ala tu mengetahui segala perkara, mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan lawan kepada ilmu. Apa lawan ilmu? Jahil. Mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan jahil. Dan Allah Ta'ala mustahil juga bersifat dengan perkara yang ada pada makna jahil. Apa contoh perkara yang ada pada makna jahil? Yakni pada makna jahil lawan bagi ilmu. Zon. Betul dah? Pengetahuan Allah Ta'ala tu mustahil atas jalan zon. Mustahil. Mustahil atas jalan syak. Mustahil atas jalan waham. Mustahil berlaku lupa. Boleh dah? Kalau dalam kitab apa? Dalam kitab Syarah Ummul Barahin Imam Bajuri bahas. Apakah makna lupa? Apakah makna tak ingat? Beza. Dia bezakan di antara lupa dan tak ingat. Boleh dah? Jadi Imam Bajuri bezakan bahagian otak tu kepada 3. Supaya kita baca tengok gambar lah. Atas ni, tengah ni, belakang ni. Tiap-tiap 3 ni ada fungsi masing-masing. Dan kalau lupa sini, orang panggil ni. Kalau lupa sini, orang panggil ni. Kalau lupa sini, orang panggil ni. Imam Bajuri, dia beza. Tu kena kita tengok pula lah. Gapo bahagian atas tu, gapo bahagian bawah tu. Tu dah. Jadi mustahil Allah Ta'ala tu tadi, gapo? Lupa. Mustahil Allah Ta'ala tu tadi lalai. Mustahil Allah Ta'ala tu tadi galik. Mustahil. Macam orang haim ke? Dia tak lupa. Tapi dia galik. Macam tengok ada orang termenung. Dia tengok, termenung. Kalau kita tegur dia kabar lah. Tapi dia termenung. Termenung banyak. Ni tanda dia tu makhluk. Itu tanda dia makhluk. Allah Ta'ala mustahil berlaku benda tu pada dia. Termasuk dalam kata mustahil bagi Allah Ta'ala juga yang berkait dengan sifat ilmu ni adalah ilmu wahbi dan ilmu kasbi. Ilmu wahbi dan ilmu kasbi. Ilmu kasbi ni adalah ilmu yang didapati atas jalan usaha ikhtiar. Maknanya hamba tu tadi kena belajar. Hamba tu tadi kena baca. Hamba tu tadi kena buat sesuatu baru dia dapat ilmu tu, tahu benda tu. Atau orang panggil ilmu kasbi. Lagu tu. Masa kalau dia tak ngaji tak tahu lah benda tu. Faham? Orang panggil ilmu tu nama ilmu kasbi. Tak kira lah ilmu kasbi tu Daruri ke Nazari tak kira. Tapi dia nak tahu benda tu dia kena usaha. Tu orang panggil ilmu kasbi. Termasuk juga ilmu wahbi. Sebab ilmu wahbi ni maksud ilmu pemberian. Dipanggil juga ilmu ladunni. Ilmu wahbi, ilmu ladunni ni mustahil bagi Allah Ta'ala. Bapa? Kalau Allah Ta'ala tu ada ilmu wahbi, itu maksudnya ada zat yang lain yang memberikan ilmu tersebut kepada Allah. Faham? Maka mustahil Allah Ta'ala. Jadi kalaulah kita faham, Allah Ta'ala tu ada ilmu wahbi tu baru ke qadim bagi Allah? Barulah. Sebab apa baru? Sebab dia baru ada zat yang lain bagi kepada dia. Faham tak? Itu dua ilmu. Ilmu yang seterusnya kita panggil ilmu tasawuri dengan ilmu tasdiki. Ilmu tasawuri dan tasdiki ni apa? Melazimkan kena ada suatu yang ada pada kharij untuk ditasawurkan. Faham tak? Nak tasawur benda tu tadi, dia kenalah ada pada kharij. Itu antara surah dia lah. Surah kepada ilmu tasawuri. Macam contoh gini, kita nak faham benda ni. Kita nak faham benda ni. Benda ni kalau tak ada, kita boleh tasawur tak dia? Kita tak boleh tasawur dia. Faham tak? Maka dia ni kena ada dulu. Baik, kalau faham ni, Allah Ta'ala yang qadim. Faham tak? Ilmu Allah Ta'ala tu qadim. Kalau kita kata ilmu Allah Ta'ala tu tasawuri, maka ada zat yang lain untuk yang qadim juga untuk ditasawurkan. Dan apa kita belajar mustahil ada zat yang lain yang berbila bersama dengan Allah Ta'ala pada ketika azali. Tidak kita? Maka mustahil ilmu Allah Ta'ala tu tadi ilmu tasawuri.
Dan apabila ilmu tasdiki itu terbina daripada ilmu tasawuri, lagilah mustahil. Sebab maksud tasdiki adalah perhimpunan daripada beberapa tasawur. Sila. Faham? Jadi mustahil tasawuri, mustahil ilmu tasdiki. Mustahil juga ilmu daruri dan ilmu nazari. Sebab ilmu tasdiki dengan ilmu nazari ini dia kena ada alat. Apa alat dia? Panca indera, akal ataupun khabarus sadiq. Mustahil bagi Allah Ta'ala belaka tu. Faham? Jadi nisbah manusia, kalau ada ilmu ni jenis tu tadi, anda sebut 4 dalam dabik, anda tambah 2 kat dia. Apa 2 anda tambah? Ilmu daruri dengan ilmu nazari. Maka nisbah makhluk, kalau ada ilmu nazari, ilmu daruri, ilmu nazari, ilmu kasbi, ilmu wahbi, ilmu tasawuri dengan ilmu tasdiki, dia tu tadi termasuk ke arah keelokan ataupun keburukan. Nisbah makhluk. Elok lah. Nisbah makhluk dia adalah benda elok, tapi nisbah Allah Ta'ala benda tu adalah mustahil. Baik tak tu? Tu. Baik. Maka bila kita dah nyata dah Allah Ta'ala mesti bersifat dengan ilmu dan mustahil bagi Allah lawan kepada ilmu, maka kita sebutkan bahawasanya wajib bagi Allah Ta'ala yang bersifat dengan petahu tadi mengetahui segala perkara. Tahu segala perkara tadi atas jalan tafsil, atas jalan terperinci. Tahu tafsil lagu ni lagu mana. Lepas tu tahu pula tanpa terdahulu khafa, tanpa terdahulu tak tahu. Faham tak? Sebab tahu yang terdahulu tak tahu itu adalah ni ilmu tadi. Faham tak? Ni ilmu tadi, ilmu kasbi, ilmu wahbi, ilmu tasawuri, ilmu tasdiki, ilmu apa? Daruri, ilmu nazari, itu semua tahu yang ada sebelumnya khafa, ada sebelumnya tak tahu. Tahu Allah Ta'ala akan suatu, tidak ada terdahulu tak tahu. Tidak ada sebelumnya tu tak jelas. Tidak ada sebelumnya syak ila akhirih. Tak ada. Betul tak? Dan tahu tu pula Allah Ta'ala atas jalan wajah yang sebenar. Adapun tahu makhluk, boleh jadi tahu satu benda tapi bukan wajah sebenar. Betul tu? Sebab tu kalau kita buka contoh lah. Tadi duk tengok ayat belakang tu, ayat bab sama dah basar, tengok ayat apa? Ayat bab zihar. Teringatlah kita pada satu qadiyah. Contohnya orang tu dia nak nikah. Ni bukan untuk orang tak nikah dah, orang nak nikah. Dia tu tadi dituntut dengan sangat-sangat dituntut untuk istifsar. Tu. Istifsar ni maksudnya nanya orang sekeliling bakal dia tu tadi lagu mana dia. Dituntut dengan sangat tuntut. Sebab apa? Supaya hasil ilmu wajah sebenar. Tak say hasil ilmu hak tak sebenar pada dia. Yakni dia tahu berkaitan dengan sesuatu tadi tu bukan dengan cara hak sebenar. Sehingga tak tahu tadi tu menyebabkan dia menyesal bila selepas daripada ada ikatan yang sah. Kata dah? Dalam fiqh benda ni dipanggil dengan istifsar. Dia ada 3 tahap istifsar ni. 3 tahap. Kita aja sebut dah sebelum ni lah. Cuma sini kalau nak cerita panjang lah. Nah, itu semula. 3 tahap istifsar. Kena lalu belaka. Kena lepas belaka. Nah, dalam kitab fiqh dia cerita belaka. Nah, setengah ulama kata wajib istifsar untuk mengelakkan penyesalan selepas daripada akad yang sahih. Betul dah? Tu. Sebab apa tu? Pentingnya tahu asyai' ala wajhihi sahih. Ada. Allah Ta'ala dia tahu satu benda, tahu dengan cara hak betul selalu dah. Bukan tahu kata hak tidak sebenar, tak. Itu ilmu Allah Ta'ala. Apa lagi? Dan ilmu Allah Ta'ala ni tadi meratai segala wajibat, meratai segala mustahilat, meratai segala jaizat. Maksud habis? Maksudnya Allah Ta'ala tahu kata perkara wajib itu wajib. Dan Allah Ta'ala tahu kata perkara mustahil itu tentu mustahil. Dan Allah Ta'ala tahu kata perkara jaiz itu jaiz. Maksudnya boleh tak kita kata gini? Allah Ta'ala tahu kata syarik dia tu boleh ada. Boleh kata itu? Syarik maksudnya yang seperti zat yang seperti Allah Ta'ala tu ada. Boleh kita kata Allah Ta'ala tahu zat yang seperti dia tu ada? Tak boleh. Sebab yang seperti Allah Ta'ala, zat yang seperti Allah Ta'ala tu mustahil. Benda mustahil kita belajar dia tu mesti tiada. Jadi Allah Ta'ala tahu kata perkara mustahil tu mesti tiada. Bila Allah Ta'ala tahu perkara mustahil tu mesti tiada, dia ada tak? Tak ada.
Begitu juga Allah Ta'ala tahu perkara wajib itu ada. Yang ni masalah mudahnya. Allah Ta'ala tahu tak Allah Ta'ala tahu tak zat dia tu ada? Tahu. Allah Ta'ala tahu zat dia tu ada. Ada tak zat dia? Ada. Sebab sabit dalam ilmu dia, zat dia tu ada. Faham? Tu. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang mungkin tu imkan mungkin. Allah Ta'ala tahu segala perkara yang harus tu harus. Macam kita ni. Allah Ta'ala tahu tak kita ni jaiz? Tahu, sebab tu kita tu asal tak ada, lepas tu jadi ada, lepas tu jadi tak ada. Faham tak? Inilah maksud ulama. Allah Ta'ala ulama kata, Allah maksud kepada Allah Ta'ala tahu wajibat, mustahilat dan jaizat ialah Allah Ta'ala tahu wujubul wajibat, Allah Ta'ala tahu istihalatul mustahilat, dan Allah Ta'ala tahu jawazul jaizat. Faham dah? Tu tafsiran ilmu tu kena faham balik. Habis setakat tu. Tu huraya pada dhabit tu lah. Kena lebih faham balik tu. Kita sebut habis dah. Sebut habis. Hak duduk dalam kitab banyak tu, hipung setepak tu. Jadi baca dhabit tu banyak kali, insyaAllah merangkumi dah. Hak khilaf tu kita tak masuk dah daripada awal. Memang dhabit-dhabit yang kita bagi tu adalah dhabit yang muttafaq alaih. Tu. Memang tu pun tujuan kita baca kitab ni. Cari ibarat yang mudah, boleh. Ada banyak ayat Quran dan sebagainya menunjuk kepada betul akidah hak kita beriman ni. Boleh. Dan sabit dengan dalil akli dan sabit dengan dalil nakli. Kena yakinlah. Tu. Orang beriman lah hak kena yakin sekali dengan akidah dia. Betul dah? Orang beriman tu sendiri, Muslim tu sendiri kena yakin dengan akidah dia. Faham tak? Tu. Sebab tu kalau mari dalam hati kita benda pelik-pelik dah, kita kena kurangkan al-aghyar dalam diri kita. Kurangkan al-aghyar. Kalau kita tu berakhir tengok cerita, kena kurang tengok cerita. Ni pesan ikhlas dah tu. Kalau kita tu berakhir tengok benda kagu, dengar benda kagu, melangkah ke tempat kagu dan sebagainya, kena kurang. Betul dah? Sebab bila banyaklah aghyar dalam diri, dan jangan tanya apa tak siapa. Bapa? Sebab banyak aghyar. Aghyar ni hak selain pada Allah Ta'ala. Lagu mana banyak aghyar dalam diri tapi nak Allah Ta'ala? Boleh tak? Mana boleh. Allah Ta'ala tu adalah wahdaniyah esa dia. Boleh. Allah Ta'ala tu diri dia esa dan dia tutup hamba dia tu untuk etikad dia tu esa. Esa lagu mana? Kita kena etikad esa. Kita nak etikad Allah Ta'ala pada zahir kita, mulut kita, lafaz kita, telinga kita, mata kita, Allah Ta'ala tu esa. Hati kita pun sama. Kena etikad Allah Ta'ala tu esa. Boleh. Cara dia lagu mana? Kena korellah asbab-asbab aghyar tu. Bukan kata tak boleh hidup atas dunia. Sebab tu kalau contoh dengar percakapan lagu ni tak, dia kata jadi ketak nampak ustaz, jadi payah ustaz. Bukan demo tak faham. Faham tak? Kita telah mentatbikkan dengan cara huraya orang kafir bagi kita. Memang kita nampak ketak. Nabi SAW hidup dia senang tak? Happy tak dia? Happy sebab duduk dengan redha tu Tuhan. Bila seorang makhluk tu tak happy? Tak happy bila dia ikut nafsu dia. Faham tak? Jadi perhasil ni, dhabit happy tu tadi, dhabit senang, dhabit serenak tu tadi, orang bila dia nampak orang buat taat, nampak tak gembira, maksudnya dia salah faham dhabit senang. Dhabit happy tu dia salah faham dah. Gembira al-farah sebenar tu dia salah faham dah. Maksudnya dia dah faham farah yang sebenar adalah bila mengikut hawa nafsu. Itulah farah. Bila dia faham lagu tu, maka hak berlawan dengan hawa nafsu, dia akan nampak tak balik belakang. Walaupun benda tu tadi taat dan ikut Allah Ta'ala. Tak? Itu maksud tahu. Yang kena ada. Tahu kita terhadap Allah Ta'ala tu gitu dituntut. Boleh? Habis tak kata lah. Tu boleh-boleh sikit. Kata musannif, al-ilmu wahwa. Dan ilmu itu ialah sifatun, ialah sifat. Qadimatun, yang apa? Qadim. Sifat yang apa? Orang panggil sifat. Apa terjemah qadim? Sedia. Sifat yang sedia. Qaimatun bi zatihi ta'ala, yang ada pada zat Allah Ta'ala. Boleh? Lagi pula, ya'lamu biha. Mengetahuilah ia Allah Ta'ala biha, ay bihadhihi sifah al-asya'a. Ni sekalian perkara. Tulislah situ.
ay jami'al asya'i, ay jami'al asya'i, sawa'un kanat, sawa'un kanat al-wajibati wal jaizati wal mustahilati ala wajhil ihatati, ala ma hiya bihi min ghairi sabqi khafa'in. Tu. Terjemah dia tu dari topik kita bagi tadi dah, ada belakang dah tu. Boleh dah? Allah Ta'ala tahu. Tahu ke apa? Tahu sekalian perkara. Sama ada perkara tu tadi wajib, mustahil ataupun harus. Atas jalan ihatah, ini atas jalan meratai. Ala ma hiya bihi, ini atas jalan yang sebenar. Benda tu kita huraikan dia kan? Wajah yang sebenar. Min ghairi sabqi khafa'in, tanpa terdahulu apa? Terdahulu khafa, terdahulu tak tahu, terdahulu tak jelas, terdahulu zan kau gapo kau ikutlah. Faham tak? Tu. Habis takat tu. Jadi pengetahuan Allah Ta'ala terhadap hamba ni jelas tak? Jelas lah. Hamba tu tutup lagu mana pun. Pengetahuan Allah Ta'ala ni tidak tersekat dengan dinding. Tidak tersekat dengan apa pintu. Tidak tersekat dengan mana-mana hijab. Tak ada hijab pun, satu pun boleh menyekat pengetahuan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Pengetahuan Allah Ta'ala tu tidak terhijab. Pengetahuan makhluk ni terhijab. Kalau orang tu lipat kat, terhijab lah. Pernah tak lipat? Orang menipu kat, terhijab lah pengetahuan makhluk tu tadi. Contohnya, tanya, makan dah kau? Oh ya, ada lagi? Padahal dia makan dah. Kata dia. Tu tanda kata ke apa? Tu tanda kata, lepas tu dia menanya tadi tu, pihak kata ke apa? Dia tak makan lagi. Pengetahuan dia tu terhijab lah. Terhijab daripada yang sebenar. Baik. Kalau kita kaji pula dah, ni sebuah makhluk. Ada hikmah tak makhluk ni? Dia tidak tahu suatu perkara tu dengan wajah sebenar. Dan berlaku lupa pada dia. Ada hikmah tak? Ada hikmah. Kita ikut kan? Segala benda berlaku pada kita tu hikmah laku kan? Maka makhluk ni kalau kita tengok, dia tahu benda, lepas tu dia lupa, dia tak ingat. Lepas tu kalau dia tahu pula, kadang-kadang dia tahu tidak atas jalan wajah sebenar. Bila dapat tahu tu kan, macam-macam lah berlakunya. Ada hikmah tak? Pasti ada hikmah. Dan kalau dia ingat segala perkara, boleh jadi dia akhir apa? Galik, duduk sedih semua. Pasal apa? Banyak orang buat nanya ke dia, hak sebelum-sebelum tu. Dia ingat belakang hak sebelum-sebelum tu. Nanya. Boleh. Lepas tu tidak tahu atas wajah, atas jalan sebenar. Kadang-kadang kalau tahu hak sebenar tu, menserabutkan dia. Jadi tu. Jadi lebih baik dia tak tahu dengan wajah hak sebenar pula. Nampak tak hikmah tu? Jadi setiap benda yang berlaku pada kita, walaupun nampak macam apa kekurangan, semuanya ada hikmah. Seperti mana maksiat yang berlaku pada kita. Kita akan belajar mahanya ibadat, mahanya taubat, mahanya ta'at. Boleh. Selepas orang itu tak ada reti betapa rendahnya maksiat. Faham tak? Betapa rendahnya maksiat, betapa hinanya maksiat pada diri dia tu. Habis takat tu. Okey, padalah. Tu. Wa huwa sifatun qadimatun qaimatun bi dzatihi ta'ala ya'lamu biha al-asya'a. Okey. Kita nak baca dalil nakli dulu ke dalil akli dulu? Dalil nakli dululah. Baca dalil nakli dulu. Dalil akli tu kita kena dobit suku lah. Ni kita baca dalil akli dulu. Kita tengok. Kalau dobit tu agak-agaknya luas sebelah. Penuh lah kau dobit muka surat. Hak tu. Hak ni. Boleh muat lagi dalil akli. Ada ruang kosong. Tulis dalil akli lah kalau gitu kak. Tulis dalil akli sikit. Dalil yang menunjuk kepada Allah itu mesti bersifat dengan ilmu ada dua.
Aqli dan nakli. Aqli dan nakli. Adapun dalil akli, maka kita katakan, jikalau Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan petahu, maka tidaklah kita ini bersifat dengan segala yang ada pada kita ini, yang penuh dengan hikmah. Akan tetapi, kita bersifat dengan sifat-sifat yang Allah beri kepada kita ini. Maka, lazimlah Allah itu bersifat dengan ilmu. Lazimlah kita itu bersifat dengan ilmu. Allah Ta'ala kita. Lazimlah Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Wujud tu. Kita pula dah. Mana kita dah? Allah Ta'ala itu bersifat dengan ilmu. Habis setakat tu dalil akli. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, Qala ta'ala innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Apa murad sesuatu tu? Wajibat, mustahilat dan jaizat. Alimun, tahu ia. Tahu tu tadi? Lagu mana takdir dia? Ini ala wajhil ihatati ala ma hiya bihi min ghairi sabqi qafa'in. Gitulah takdir. Kita baca Quran, kita nak faham gitu lah. Innallaha bikulli syai'in alim. Bila sebut ayat tu, awak mari makna-makna tadi. Jadi makna-makna tu nak beri terlatih, kena sebut sama, kena menghadirkan sama. Kena menghadirkan sama. Jadi ajar tiap-tiap zikir kita baca tu gitu, faham tak? Tiap-tiap ayat Quran kita baca macam tu, kita baca innallaha bikulli syai'in alim. Bila sebut syai'in, awak mari wajibat, mustahilat, jaizat. Boleh, lepas tu awak mari bikulli syai'in alim. Tahu kan? Tahu atas jalan belaka tanpa terdahulu tak tahu, tanpa tahu pula atas jalan hakikat, tanpa ada hijab. Awak mari makna-makna. Dia tak syarat bahasa Arab, awak mari kat Melayu, tak apa. Awak mari biar hati tu jadi sebati dengan makna. Faham dah? Kena latih lah. Dia tak ada cara lain dah tu, kena latih. Kena berlatih lah. Orang nak sampai kepada Allah Ta'ala ni kena berlatih. Boleh dah? Nah, tu. Wa anna Allah, wa qala ta'ala, wa anna Allah, dan bahwasanya Allah Ta'ala itu qad ahata, sungguhlah ahata, merata ini, dan antara dalil ihatah. Antara dalil Allah, ilmu Allah Ta'ala tu atas jalil ihatah, meratai. Qad ahata, telah meratailah, sungguhlah meratai, bikulli syai'in, dengan setiap sesuatu. Apa tafsir sesuatu? Wajibat, mustahilat, jaizat. Ahata apa? Ahata ilman, tu tamyiz lah. Bagi panggil tamyiz muhawwalun anil fa'il. Takdir kalamnya ahata ilmuhu. Gitu. Tulis pada ilman, ay ahata ilmuhu.
Qala al-musannifu wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, wa indahu, dan di sisinya itu, di sisi Allah Ta'ala tu, apa? Mafatihul ghaibi. Ada kunci-kunci ghaib. Ni kena faham molek. Maksud kunci-kunci ghaib ni kalau orang ngaji nahwu balaghah, ini kita panggil dengan isti'arah. Orang panggil isti'arah makniyah. Mungkin boleh tulislah sikit sini dah, supaya kita faham ayat ni dengan baik. Sebab ayat ni setengah ke apa? Ayat yang sentiasa dibaca juga. Antara amalan nak lebih mudah faham ni antara ayat dia ni. Kalau kita macam lembab, ataupun kita tu tak ada macam slow, ataupun kita tu tak ada jenis payuh, antara ayat molek baca ayat ni, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri ila akhirih. Baca 114 kali insya-Allah. Tiap-tiap hari. Kata musannif, wa indahu, kata Allah Ta'ala, wa indahu mafatihul ghaib. Tulis pada mafatihul ghaib. Di sini ada dua isti'arah. Takhyiliyah dan makniyah. Ditashbihkan al-umur al-ghaibiyah dengan kesedapan yang bernilai tinggi. Yang ada di dalam makhzan-makhzan. Yang sekira-kira tidak mengetahui apa perkara di dalamnya itu, melainkan yang mempunyai kunci baginya. Dan mensabitkan bagi umur ghaibiyah ini dengan kunci dinamakan isti'arah takhyiliyah. Dibaca banyak kali faham ni dah. Maka makna ayat ini ialah bagi Allah itu ilmul ghaibi, bagi Allah Ta'ala itu ilmul ghaibi yang tidak mengetahui ia melainkan Allah Ta'ala. Faham tak? Tak faham? Kita syarah depan ni. Ni kita apa lah? Nak ambil gambar ke? Ambil gambar, ambil dulu. Ambil nafas minit. Boleh-boleh tu ambil gambar.
Nak minum air ke, nak gapo ke. Sila. Ada masa seminit. Nak ambil nafas ke, nampak macam tak boleh nafas dah tu. Ambil nafas dulu. Nanti anak takrir isti'arah tu. Dalam tahmat atas kau tu nah. Nanti boleh hantar dalam grup. Ni kat bahasa Arab kita hantar tu. Nanti boleh tengok. Tidak nak bahas sangatnya dah lurah isti'arah tu, cuma takut dia bahagian ni. Allah Ta'ala itu apa? Ada kunci yang qadim, dia bahagian tu pula dah. Faham dah? Jadi nak jaga situlah, apa makna dia? Apa makna dia? Jadi sini ni kalau kita ngaji balaghah, kita panggil isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah. Isti'arah makniyah ni muqabil kepada isti'arah tasrihiyah lah. Kita syarah dengan cara paling mudah ni. Dia muqabil kepada isti'arah tasrihiyah. Beza dia kan isti'arah makniyah dengan tasrihiyah sebenarnya lah. Kalau isti'arah tasrihiyah itu ada dalam ayat musyabbah bih. Kalau isti'arah makniyah ada dalam ayat musyabbah. Gitu ya. Jadi maksudnya sini ni ada musyabbah. Cara orang ngaji isti'arah, bagaimana isti'arah ni adalah perbahasan yang senang. Yang menyusahkan dia adalah su'ut ta'lim ataupun su'ut ta'allum. Buruknya cara mengajar ataupun buruknya cara belajar. Isti'arah pada qadar nak tahu makniyah dengan tasriyah sangat senang. Sikit sangat. Betul tak? Jadi kalau betul cara belajar, betul cara ajar, insya-Allah benda tu senang. Maka isti'arah makniyah ni seperti mana-mana isti'arah, dia mesti terbina daripada tashbih. Jadi step pertama dia adalah kita kena datang ke dulu tashbih. Lah ni siapa musyabbah? Siapa musyabbah bih? Jadi ngajar balaghah pula. Tak apa dah. Sebagai faedah. Okey, siapa musyabbah? Kalau kita tengok dalam ayat tadi, boleh. Dan anda pun tak ambil dari sini isti'arah makniyah mesti ada musyabbah. Jadi, hak ada dalam ayat itulah musyabbah. Siapa musyabbah? Siapa musyabbah? Nampak gerak mulut saja tu. Siapa musyabbah? Hak ada dalam ayat. Okey, dalam ayat kita apa dalam ayat kita? Allah Ta'ala kata wa indahu mafatihul ghaib. Mafatihul ghaib ni orang panggil musyabbah. Faham tak dia ayat ni? Ayat ni kait dengan balaghah dengan akidah. Boleh. Maka musyabbah ni hak ni. Kalau baca dalam ayat tadi tu, kerana dabit dia diserupakan. Hak bagi dalam dabit tadi. Ditashbihkan ke apa sebut? Ditashbihkan al-umur ghaibiyah. Ni mafatihul ghaib al-umur ghaibiyah ditashbihkan dengan apa? Kesedapan. Jadi musyabbah dia adalah al-mata'. Al-mata'u an-nafis. Kesedapan yang sangat-sangat sedap. Boleh. Mafatihul ghaib ditashbihkan dengan apa? Al-mata'un nafis. Ni musyabbah bih. Ni step pertama untuk isti'arah. Step yang kedua, apa step yang kedua? Kita belajar cara nak tukar isti'arah musyabbah bih. Boleh jadi isti'arah pertama tashbih. Ditashbihkan mafatihul ghaib dengan mata'un nafis. Mana wajah syabah dia? Boleh. Ada gini. Mana? Gini dulu. Tak gini. Tak sini umur ghaibiyah. Sini umur ghaibiyah. Tu. Boleh. Umur ghaibiyah. Umur ghaibiyah ni musyabbah. Al-mata'un nafis adalah musyabbah bih. Jadi diserupakan syubbihat
Diserupakan al-umur ghaibiyah bil mata'in nafis. So, selesai. Faham Okey. Lepas tu yang kedua, cara dia adalah kita kena iddia'. Ingat lagi tak? Kena iddia'. Iddia' ni apa? Iddia' ni lah orang panggil marhalah pertukaran di antara tashbih dengan isti'arah. Cara dia lagu mana? Kita ya, cara dia sama ya. Dakwakan musyabbah min jinsi musyabbah bih. Itu cara dia. Dakwakan musyabbah min jinsil musyabbah bih. Boleh? Siapa musyabbah? Umur ghaibiyah. Siapa musyabbah bih? Al-mata'u an-nafis. Boleh? Yang ketiga, iddia'. Yang ketiga ke apa? Tunusia at-tashbih. Baik, sinilah. Tepat ke apa? Tepat bila kita dah iddia'. Maksud iddia' ni gini lah. Antum pernah dengar tak kalau orang tashbih mari dah dalam kelas tu tadi singa. Ustaz tu backing. Mari dah dalam kelas tu tadi singa. Okey. Kalau kita tengok dalam ayat singa tu tadi, apa dia buat mula-mula? Dia serupakan ustaz dengan singa. Lepas tu dia dakwa ustaz tu tadi daripada jenis singa. Apa maksud dakwa ke ustaz daripada jenis singa? Misalnya kalau kita tulis singa sini, Asad hok duduk di zoo tu, belakang-belakang atas muka bumi ni, kita letaklah atas muka bumi ni, ada pak yang belakang. Semua atas muka bumi ada pak. Kita ada singa A, singa B, singa C, singa D. Ustaz sini, sir. Jadi ustaz tu tadi daripada jenis singa. Ni maksud iddia'. Jadi kita dakwakan umur ghaibiyah ni tadi adalah daripada jenis al-mata'un nafis. Sedangkan sebenarnya dia dua berbeza. Ni umur ghaibiyah, ni mata'un nafis. Kesedapan yang nilai dia tinggi. Faham tak? Jadi kalau kita buat surah, kita ambil mata'un nafis duduk sini, umur ghaibiyah salah satunya sini. Faham tak? Ini masuk iddia'. Lepas tu tunusiyat tashbih. Tunusiyat tashbih ni berlaku dengan dua cara. Hazah musyabbah ataupun hazah musyabbah bih. Sini hazah apa? Dalam ayat Quran. Sebab bila kita kata isti'arah makniyah, maka ada siapa kita hazah? Musyabbah bih dia hazah. Maksudnya musyabbah tu ada. Gitu. Betul Maka step yang keempat, ini cara yang sama sahaja. Ustu'ira lafzul musyabbah bimakna lafzul musyabbah bih bimaknal musyabbah. Lafaz musyabbah bih pun, musyabbah bih yang dibuat tadi tu diguna dengan makna musyabbah. Hak ni tak ada dalam ayat lah, sebab tu dipanggil makniyah. Faham tak? Hak ni tak ada dalam ayat, tapi dia diguna dengan makna tidak asal. Hak ni orang panggil makniyahnya. Sebab kata jadi makniyah disembunyikan kerana lafaz yang tidak diguna dengan makna asal tak ada dalam ayat. Maksudnya hak ada dalam ayat tu guna dengan makna asal. Tu isti'arah makniyah. Baik, habis itu. Maka mafatih ni sebenar, miftah ni sebenar, miftah ni hak siapa? Hak mata'in nafis ataupun hak umur ghaibiyah? Siapa benda yang ada kunci untuk dapatkan dia? Umur ghaibiyah ataupun mata'un nafis, kesedapan yang tinggi, harta karun masa ni. Siapa hak ada kunci? Inilah hak kunci kan. Jadi kunci ni adalah milik musyabbah bih. Dia ni lah hak ada mafatih. Tapi dalam ayat, mafatih tu disabitkan kepada siapa? Kepada umur ghaibiyah, kepada musyabbah atau kepada musyabbah bih? Kepada musyabbah. Di situlah berlaku takhiliyah. Yakni kita sabitkan ma yalzamu lil musyabbahi bihi, sandarkan sabitkan kepada musyabbah. Ingat tak kalau ta'rif makniyah, dia hazah musyabbah bih dan bersama dengan musyabbah bih itu, bersama dengan musyabbah tu ada apa? Lawazim. Musyabbah bih. Gapo lawazim musyabbah bih sini? Mafatihul ghaib dalam ayat tu.
Jadi mafatihul ghaib ini lawazim musyabbah bih. Ini melawazim kepada mata'in nafis yang apa? Yang tidak disebut dalam ayat. Faham? Jelas tak tu? Ni. Maka disandarkan mafatihul ghaib kepada umur ghaibiyah, itu orang panggil apa? Isti'arah takhiliyah pula. Habis kata. Itu yang ayatnya. Jadi gapo makna ayat? Khulasah dia gapo makna ayat? Allah Ta'ala nak cerita gini. Bagi Allah Ta'ala itu ada pengetahuan perkara ghaib yang tak akan tahu kepada selain pada Allah. Tengahlah natijah dia. Bukan Allah Ta'ala nak raya, Allah Ta'ala tak ada koci. Koci yang kodim, bukan gitu. Salah tu, faham gitu. Faham tak? Tu. Tu kena faham molek. Habis tak kata. Yang ni khulasah makna dia adalah Allah Ta'ala nak ayat, indahu ilmul ghaibi la ya'lamu ghairuhu. Anak tak ada dalam, anak tak ada tadi. Boleh tengok. Tak ada di grup. Boleh tengok situ dah. Ingatlah tu. Wa mana? Fa qawluhu indahu mafatihul ghaib bimanzilati an yaqul indahu ilmul ghaibi alladhi la ya'lamuhu ghairuhu. Boleh kah? Insya-Allah dah. Tidak nak bahas sangat isti'arah ni, cuma takut silap faham. Faham tak? InsyaAllah dah. Lepas tu nasihat anak dah, sebelum balik mesin ni, usahakanlah ambil satu pengajian tafsir wi hotel dah. Sampai Z tu hotel. Baru sedap kita nak menghadap umat. Apa nak kecek pasal agama, nak kecek pasal Quran. Ya kecek pasal agama, kita tak lari daripada Quran. Jadi usahakanlah. Usahakanlah. Habis. Tu syarahnya mafatihul ghaib sebuti tu. Ya salam. Kata musannif, qala ta'ala wa indahu mafatihul ghaib. Jadi kalau kita nak syarah ni saja ke, kita tulis apa? Tulis ayat hak ngalah hak atas tu. Indahu ilmul ghaibi alladhi la ya'lamuhu ghairuhu. Boleh tak? Ini khulasah dia dah. Khulasah dia tulislah. Kalau kata tak faham hak ni pun, faham hak ni hak kita sebut ni. Tu daripada wa indahu mafatihul ghaib, tulis itu. Indallahi ilmul ghaibi alladhi la ya'lamuhu ghairuhu. Boleh? Kata musannif, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha, tidak mengetahui akan dia, akan mafatihul ghaib, illahu, ini melainkan Allah Ta'ala. Wa ya'lamu, dan mengetahuilah ia, ya Allah. Tahu kan? Tadi kita terang kan? Ala wajhil ihata bi'tibaril haqiqah, ala wajhil haqiqah, dan tahu tu pula min ghairi sabqi khafa'in ma fil barri wal bahri, apa yang ada di darat dan apa yang ada di langit. Sebab tu lafaz bar ni nak sama macam bir eja dia dah. Tapi kalau baca bar dia jadi darat. Kalau baca bur dia jadi kata apa orang panggil duh. Kita nak masak roti canai atau orang panggil bur. Wal bahri, dan di langit. Wa ma tasqutu, dan tidak adalah gugur, dan tidak ada dan tidaklah gugur, min waraqatin, daripada satu sehelai daun pun, illa ya'lamuha, melainkan Allah Ta'ala mengetahuikan dia. Satu daun pun tidak ada yang gugur, melainkan Allah Ta'ala mengetahuikan dia. Wala habbatin fi dhulumatil ardi, dan tidak ada satu biji pun. Boleh? Habbah makna biji lah. Habbah ni kita ambil ke apa? Bahasa mudahnya black pepper tu kan? Sebutir dia tu orang panggil satu habbah. Tu. Dan tidak ada satu habbah pun fi dhulumatil ardi, yang ada di dalam apa? Kegelapan bumi. Wala ratbin, dan tidak ada satu pun yang basah. Wala yabisin, dan yang kering. Illa fi kitabim mubin, melainkan semua tu tadi fi kitabim mubin, ini tertulis fi kitabim mubin, di dalam Lauh Mahfuz. Boleh?
tertulis semuanya di dalam Lauh Mahfuz. Boleh? Tu habis tak kata. Qala al-musannifu wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Boleh? Wa laqad dan sungguhlah khalaqna kami ciptakan ay biqudratihi al-insana akan manusia tu tadi. Sungguhlah kami ciptakan manusia. Wa na'lamu dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuhu apa yang membisiklah dengannya dengan perkara tadi oleh nafsuhu, oleh dirinya. Jadi Allah Ta'ala tahu tak bisikan hati kita? Allah Ta'ala tahu. Boleh? Wa nahnu walhal kami itu, ini pengetahuan kami itu, wa nahnu ini pengetahuan kami itu, ilmuna aqrabu ilaihi, terlebih dekat kepadanya itu, min hablil warid, daripada urat leher dia. Jadi nak cerita kami ni dekat sangat dengan dia. Kami tahu belaka setiap gapo yang terlintas dalam hati dia. Sebab tu kita belajar tadi kan? Tadi kita ngaji dalam kitab Dhiyaul Murid. Setiap lintasan hati kena ada ubat-ubat belaka. Sama ada lintasan diniyah ataupun lintasan duniawiyah. Contohnya terlintas dalam hati kita nak buat maksiat. Kita nak tabat kan dengan benda tu. Betul tak? Terlintas. Kita nak gana ubat kita tak sewi, mari dah lintas hati tu. Tak? Bagi orang biasa, dia akan anggap lintas hati, nak buat maksiat, nak go tu, nak go ni, tu benda tu biasa. Tapi bagi orang yang betul-betul nak dengan Allah Ta'ala, lintas hati bagi selain Allah Ta'ala tu tak sewi berlaku dalam hidup dia. Contohnya terlintas dalam hati dia, begini. Keadaan kita berzikir dengan Allah Ta'ala, biasanya dia akan menzahirkan rupa sebenar diri kita. Misalnya orang tu tadi dia zikir, dia bacalah ayat Quran masalah tak? Diri dia yang sebenar tu akan terzahir. Tak? Jadi gapo hak terzahir dalam diri dia tu sebenar, dia kena catat, dia kena tanda, dia kena intibah. Oh ni keadaanmu sebenar. Hak ni hak mau kena ubah ah. Kalau dia duduk saja-saja lagu ni, boleh jadi tak terzahir benda tu. Tapi bila dia zikir, benda tu akan tubik. Sebab benda tu nak tubik, dia tak hidup sekali. Bila dia nak tubik, kita kena buat keluar dia dan kita kena pagar dia, tak sewi dia masuk dah. Contohnya, rasa deki. Lagu mana, bila kita zikir-zikir, rasa deki tu tubik. Sebab tu ada setengah orang, bila dia zikir, dia jadi mudah marah. Bila dia zikir, dia jadi pelik sikit perangai dia. Proses tu nama dia nak menzahirkan hak tak malik. Bila dia perasan benda tu, dia kena cepat berubah. Faham tak? Jadi, buat tubik tu tadi, sekali dengan letak pagar, tak sewi, benda tu masuk dah semula. Cara dia lagu mana? Tu kena ngaji tu. Faham tak? Masalah kita sekarang ni adalah, pertama, kita zikir dah. Pertama tak zikir. Kalau tak zikir tu, out pertama lagi. Lepas tu zikir, Alhamdulillah. Bila zikir, tak tahu kata benda hak tubik tu tadi adalah kesalahan. Apa? Sebab tak tahu penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit zahir. Bila dah tahu penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit zahir, tahu dah. Tak tahu pula cara nak keluarkan dia. Okey, tahu dah cara nak keluarkan dia. Buat tubik dah dia, tapi tak tahu cara nak sekat dia masuk dalam diri kita pula. Jadi susah belaka ni 4 tahap. Tahap kena selesai belaka. Kena lalui proses belaka tu dah. Kena lalui proses dia belaka. Jelas tak tu? Tu. Apa kena tahu? Apa kena lalu belaka? Kena waktu tubik belaka? Sebab Allah Ta'ala tu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tak comel ada aghyar bersama dengan Allah Ta'ala dalam di boleh? Tu. Wa khallisin nafsa minal aghyari. Sucikan diri kamu daripada segala hak selain pada Allah Ta'ala. Habis setakat tu. Dia kira sifat tu sejeh. Sifat tu sejeh. Kita ambil sikit dah boleh ke? Al-hayah dah boleh dah. Buat ubat. Tanda kata hidup lagi. Al-hayatu. Penutup yang baik ni. Penutup yang baik. Tanda kata Allah Ta'ala nak bagi hati hidup tu. Al-hayatu sifat yang ke-10. Kita sebut dah 10, 9 ke berapa tu, itu hanyalah pada bilangan saja dah. Adapun sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada terdahulu,
tidak ada terkemudian. Al-hayatu sifat perhidup. Sifat perhidup ni hiya sifatun qadimatun. Sifat qadimah, sifat yang sedia. Maksudnya sifat ini, sifat hayah ni tidak terdahulu oleh sesuatu. Sifat ini tidak terdahulu oleh sesuatu dan tidak bermula daripada tiada. Kerana apa? Kerana jika hayah itu bermula daripada tiada, itu maksudnya dia asalnya apa? Mati. Dia tak ada, itu hidup. Lepas tu tiba-tiba jadi ada hayah. Baru hidup tu kata. Boleh dah? Bizatihi ta'ala. Qadimah tu tadi dengan zat Allah Ta'ala. Tusahhihu. Ni. Ini kita tak panggil ta'aluk kepada hayah. Tanda mak dah? Tulis sikit pada tusahhihu. Sifat hayah tidak mempunyai ta'aluk. Adapun ibarat musannif tusahhihu lahu ila akhirih. Adapun ibarat musannif tusahhihu lahu ila akhirih. Ialah isyarat kepada thamaratus sifah, yaitu Allah yang bersifat dengan hayah ini oleh kerana hidupnya. Maka sahlah ia bersifat dengan kudrah dan iradah dan sekalian sifat ma'ani yang banyak. Habis itu. Boleh dah? Kata musannif, dah. Kata musannif, wahya sifatun qadimatun bidzatihi ta'ala. Tusahhihu, mengesahkan baginya, bagi Allah Ta'ala, al-ittisafa, bersifat, bil qudrati, dengan kudrah pekuasa, wal iradati, dan penentu, wal ilmi, dan petahu, was sam'i, dan pendengar, wal basari, dan pelihat, wal kalami, dan perkata. Falau lam yakun ta'ala hayyan, maka jikalau tidak ada Allah Ta'ala tu hidup, ma tasbutu lahu hadhihi sifati, maka tidak sabit bagi Allah Ta'ala itu akan ini sifat. Jadi apa? Segala sifat ma'ani tadi. Boleh? Kalau Allah Ta'ala tak hidup. Contoh kalau kita iktibar makhluk dah. Ini kecapian makhluk dah, cakapan makhluk. Makhluk yang dia tu mati, adakah kita kecek dia tu tadi mampu ataupun tidak untuk apa? Untuk mengangkat kitab ke apa? Kita kecek tak pada dia? Kenapa kita tak kecek pada dia? Sebab hidup tu tadi mengesahkan dia tu tadi mampu ataupun tidak mengangkat kitab. Faham tak? Kalau dia tu tadi apa? Dia tu tadi mati, sah kita kecek tak pada dia tu masuk ataupun sebagainya? Tak, kita tak kecek. Apa? Sebab hidup dia tu tadi adalah apa? Yang mengesahkan dia tu tadi boleh masuk ataupun tak masuk. Itu ni sebuah makhluk lah, nak bagi mudah nampak. Faham eh? Tu Allah Ta'ala bukan lagu tu. Bukan lagu tu maksudnya bukan hayah dia baru, bukan kudrah dia baru, bukan. Tapi nak suruh bagi nampak tu sahihu tadi tu. Okey. Kita boleh ambil ayat falau lam yakun ni, kita boleh jadi ke dalil akli selalu. Kita boleh jadi ke dalil akli. Ini boleh hana khabar Boleh. Ambil. Ambil. Tak saya ambil pun tak apa. Macam dik pula kata gitu tak?
Mari sikit. Musannif kata falau lam yakun ta'ala hayyan. Kita dalil nakli tadi. Sifat ilmu tadi ada dalil akli tak? Okey, beres. Dalil nakli hayah bawah ni. Dalil akli dulu. Musannif kata falau lam yakun ta'ala hayyan. ma tasbutu lahu hadhihi sifat. Boleh? Boleh. Jikalau Allah Ta'ala itu tidak hidup, maka ma tasbutu lahu, nescaya tidak sabit bagi dia tu tadi akan ini sifat. Boleh? Baik. Sebab kita tak syarah belaka sifat lagi. Boleh? Kita tak syarah belaka sifat lagi. Tapi kita ngaji belaka dah lah. Hanayaki belaka kita ngaji belaka dah. Sifat ma'ani yang 7 wajib tahu secara tafsil yang ummahatus sifat tu wajib sungguh pada Allah Ta'ala. Kita tangguh atas tu dah. Okay, kita ambil situ dulu. Dalih yang mudah sekali. Falau lam yakun ta'ala hayyan ma tasbutu lahu hadhihi sifat. Lakin akan tetapi tasbutu lahu hadhihi sifatul ma'ani lahu. Boleh? Tak sabit dia ni tadi apa? Bil adillati al-aqliyati wan naqliyah. Tak? Tidakkah tiap-tiap sifat qudrah, iradah, ilmun? Boleh? Qudrah, iradah, ilmun. Betul apa? Kalam, basar dan juga apa? Dan juga sama. Boleh? Semua tu tadi ada dalil nakli dan akli belaka menunjuk kepada dia Allah Ta'ala bersifat dengan hak tu bala. Maka kaedah kita kan kalau kita ngaji dalam mantik ini kita panggil apa? Qiyas. Ni wadah ni. Istisnai. Boleh? Qiyas istisnai ni hak semua digunakan hak ni lah dalam kitab akidah. Baik. Kalau antum tengok ayat hak anda letak sini ni tasbutu ni kan nakid kepada hak ni. Hak ni ma tasbutu. Hak ni tasbutu. Kaedah kita kalau qiyas istisnai, jika kita istisna naqidi at-tali, maka natijah dia mesti naqidil muqaddam. Okey, mana muqaddam, mana tali dulu? Ni orang panggil talin. Ni orang panggil muqaddam. Kita letak sini tadi ke apa? Ni, selepas daripada istisna. Ni istisna. Dalam mantik, ulama mantik panggil dia istisna. Ulama lughah tak panggil istisna. Ulama lughah panggil ke apa? Istidrak. Ni lakin ni. Okey, tengok. Tasbutu ni, tidakkah dia nakid kepada hak ni? Hak ni tidak sabit, hak ni sabit. Nakid ni kan? Kalau zaid ke? Kalau apa? Ada. Apa nakid kepada ada? Tidak ada. Ni orang panggil tanaqud lagu ni. Tapi kalau ada, kita sebut tiada, ini orang panggil apa? Orang panggil did. Ini orang panggil did. Boleh tak? Tu. Walaupun di sana ada apa? Ada fafihi tafsil pula, malakah dengan apa tu? Hak tu tak apa. Mudah faham dulu. Okey. Maka tengok, istisna naqidut tali, kalau kita istisnakan nakid kepada tali, ni tali, nakid dia kita letak sini. Maka apa natijah kita ambil? Natijah dia adalah mesti naqidil muqaddam. Okey, gapo nakid, gapo muqaddam?
Allah Ta'ala tidak bersifat dengan hayah. Gapo nakid dia? Kalau tidak ada hayah, nakid dia adalah bersifat dengan hayah. Maka natijah dia, gapo natijah dia? Wajaba lillahi ta'ala al-hayatu. Ni ya? Boleh? Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan hayah, maka tak ada Allah Ta'ala sifat ma'ani. Tapi sifat ma'ani tu tak disabit dengan segala dalil akli dan nakli. Maka Allah Ta'ala tu wajib bagi dia tu tadi sifat hayah. Habis? Faham tak? Boleh dah? Tulis lah. Ambil masa seminit tulis. Sifat hayah ni sebenarnya kata musannif, qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan hendak tawakkallah kamu di atas yang maha hidup. Jadi pada sini tawakal ni hukum dia ke apa? Bertawakal kepada Allah Ta'ala, hukum dia ke apa? Wajib. Nah, ni ingat tu. Tawakal ni sifat hati. Hukum tawakal ke apa? Wajib. Boleh, hukum tawakal ni wajib. Maksudnya, kita kena minta ampun dengan Allah Ta'ala kalau pada tempat keadaan kita tidak bertawakal kepada dia sebab dia dosa. Faham tak? Tu. Banyaknya dosa tak minta ampun. Tu. Nah, lepas tu kena minta ampun dosa yang kami tahu. Ya Allah, ampun kalau dosa yang aku tahu dan dosa yang aku tak tahu. Tak tahu kata benda tu dosa. Ataupun tak berhasil kata benda tu dosa. Kena minta habis ampun. Alladzi la yamutu, yang tidak mati ia. Boleh? Wa qala ta'ala huwal hayyu la ilaha illahu. Huwal hayyu, sesungguhnya ia Allah itu al-hayyu yang maha hidup. La ilaha illahu, tidak ada Tuhan lah. Ini mawjudun. Kita sebut kita ngaji dalam dia al-murid ni. Mawjudun, matlubun, maksudun. Tapi kalau hak ngaji dia al-murid dia akan ada martabat mana? Bila kita nak mulahazah makna mawjud, bila kita nak mulahazah makna maksud, bila kita nak mulahazah makna matlub. Sudut takdir lafaznya boleh belaka, cuma nak mulahazah. Zikir. Esok tu. Masa situ dah esok. Dia kata, fad'uhu, maka hendak berdoalah kamu akan dia. Mukhlisina, kepada dia yang maha hidup tu tadi. Mukhlisina, hal keadaan ikhlas kalian. Tak ada yang selain pada Allah Ta'ala. Lahu, bagi Allah Ta'ala. Ad-dina, pada agama. Boleh? Wa qala ta'ala wa anatil wujuhu, dan tunduk patuhlah oleh segala wajah itu lil hayyil qayyum. Ni kita ambil dah dalil ni tak? Ni tak? Tu. Bagi Allah Ta'ala yang maha hidup dan maha berkuasa, ia berkuasa Allah Ta'ala. Boleh? Bila rasanya sifat qudrah rasa. Kau sifat ke apa? Tu. Sifat mukhalafah. Sifat mukhalafah. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ada. Dalil ni kita baca dah. Ada. Sifat mukhalafah dah. Okey, sifat qiyam. Sifat qiyamuhu ta'ala bi nafsih. Qayyum tu. Pada dulu asalnya wallahu subhanahu wa ta'ala alam. InsyaAllah majlis seterusnya ila anqal sambung pada kata as-sam'u wal basaru.